Masih lagi ada peluang yang cukup tinggi oleh para disebutkan kepada Allah. Sebenarnya tetapi mereka masih ada masa yang menggunakan pagi. Jadi kita pada kita sebab kita yang akan tadi berdoa dari mereka sangat baik. Walaupun kalau tidak terpilih satu tiga, tapi di seluruh orang Indonesia sangat besar tahun ini. Panggilan kedua untuk Syam JKR dan Abul dari PCA MPSJ. Panggilan kedua, anda diberi masa 5 minit dari sekarang. Panggilan kedua di kumpulan G di meja 22. Ambia dan Larry daripada MCC AKAM di meja 22.
Mary, panggilan terakhir. Ambia dan Mary dari MCC KKM. Lawan anda sedang menghadapi table. Panggilan terakhir. Ambia dan Mary, MCC KKM. Deh. Level nomor 4, TD dan TM. TD dan TM dari Raja Lok Sisi menentang Nat dan Tia dari AJCC di table nomor 4. TD dan TM dari Raja Lok Sisi menentang Nat dan Tia dari AJCC di table nomor 4. Okey, kita sampai ke grup A. Alung dan Angah dari Permai Sisi menentang Sare dan Zubir R13 di level 22. Alung dan Angah dari Permai Sisi dan menentang Sare dan Zubir dari R13 di level 22.
Masa nombor ini sudah penting untuk kelihatan siapa boleh dapatkan kemenangan pada kali ini sama ada Tak apa. Jadi siapa yang dewas pada pusing pertama bolehlah ke kaunter terus dia untuk pendaftaran dengan bayaran RM20 untuk seorang. Okey, di grup K, di table nombor 3, Amir dan Abir dari MCC KKM bertemu Sok dan Jamal dari Baru CC. Di table nombor 3, Amir dan Abir dari MCC KKM menentang Sok dan Jamal dari Baru CC. Di table nombor 3. Grup L, Aman dan Arjuna dari MMCC menentang Ziko dan Hakim dari Permai CC di table 22. Aman dan Arjuna dari MMCC menentang Ziko dan Hakim dari Permai CC di table 22.
Salam sejahtera para pengunjung. Sekarang nanti kita akan mulakan dengan sesi cabutan berdua. So untuk macam mana nak menyamai sesi cabutan berdua ini, anda perlu datang kantor information ini untuk dapatkan kertas game basketball, game archery, game soccer. Kemudian ada ketiga step tu anda baru boleh sentar balik dan kalau mereka ini. So sekarang kita mulakan pembaharan. Anda boleh datang sini oleh kertas balik. Sini. So yang sesiapa bermain game ini, anda kena datang dulu dekat sini. Okey, perhatian kepada para peserta Mobile Legends bagi grup E sehingga grup H, which is E, F, G, H. Sila hadir ke tapak permainan dengan kadar segera. Kerana match anda akan bermula sebentar sahaja lagi. Diulangi sekali lagi. Player tournament MLBB E, F, G, H. Sila hadir ke tapak permainan dengan kadar segera. Sekian, terima kasih. Okey, di table 15 kumpulan L Coca-Cola dan dari DPKL lawan Fazrul dan Aisyah dari Kod 2 di table 15. Coca dan Cola dari DPKL menentang Fazrul dan Aisyah dari Kod 2 di table nombor 11. Mamat dan Irfan minta maaf, table 15 yang sini. Di table nombor 11, Mamat dan Irfan dari JJCC MKCC menentang Mr. Ijam dan Bilut dari Fosden di table nombor 11. Mamat dan Irfan dari JJCC MKCC menentang Mr. Ijam dan Bilut dari Fosden di table nombor 11. Table nombor 11.
table nombor 17, kumpulan M. Awe Ite dan Fendi dari Raja Laut Sisi menentang Rahmat dan Ali dari GKLCC di table nombor 17. Awi Ite dan Fendi dari Raja Laut Sisi menentang Rahmat dan Ali dari GKLCC di table nombor 17. Kumpulan M, King dan Mokri dari DZW menentang Mercy dan Adam dari MYZCC di table 28. King dan Mokri dari DZW menentang Mercy dan Adam dari MYZC di table 28. Nombor 14, Apoy dan Syahir dari KSD KKLS menentang Ken dan Poni di table 14. Apoy dan Syahir dari KSD KKLS menentang Ken dan Poni dari Rediman GK di table nombor 14. Isaac dari Raja Laut Sisi di table 17. Haji dan MRA dari Newton Sisi menentang Azam dan MYZ dari Raja Laut Sisi di table 17. Sebelah kanan kertas sini untuk daftar sebagai pemain lucky draw, dan untuk sesiapa yang ingin join lucky draw ini, anda dikehendaki untuk komplit 3 game, iaitu permainan basketball, permainan soccer dan juga archery. Dan once sudah komplit yang ketiga game itu, anda dikehendaki kembalikan kertas itu ke kaunter kita.
untuk sesi cabutan berdua. Okey. Kumpulan N dari kumpulan N. Isaname dan SPS dari Regimen 3. Dr. Rakyat Syarul. Isaname dan SPS dari Rakyat dan Syarul dari Lepak Sisi di table 19. Di table 16 menentang IUC dan Hafiz dari Gajah Obos. Di table 16 Syamdan Ijam dari MCC KTAM menentang IUC dan Hafiz dari Gajah Obos. Di table 16. Panggilan kedua untuk Ken dan Khalid dari Regimen 3 di table 14. Anda sedang menunggu. Di table 20, Along dan Anah dari Permai Sisi menentang Saleh dan Zubir dari R13 di table nombor 20. Along dan Anah dari Permai Sisi menentang Saleh dan Zubir dari R13 di table 20. Okey, untuk kumpulan O di table 9 Salim dan MMZ dari Permai Sisi menentang Awe dan Syah dari MMCC di table nombor 9. Salim dan MMZ dari Permai Sisi menentang Awe dan Syah dari MMCC di table nombor 9. Selamat petang. Untuk para pengunjung, kalau anda nak main lucky draw kita, anda boleh daftar dekat kaunter bahagian sebelah kanan pentas. So kaunter kita dengan sebelah bahagian kanan pentas untuk tujuan membuat pendaftaran sesi lucky draw. Untuk lucky draw ini, sesiapa pun boleh join. Sekiranya anda bukan peserta ataupun pengunjung
tersebut kita pada hari ini. Untuk sesi sambutan kedua nanti kita pada petang kita akan menghadirkan sebanyak 10 member dan 3 hadiah misteri daripada Decathlon Malaysia. So anda kena grab peluang ini untuk dapatkan hadiah-hadiah tersebut. So kita tengok siapa yang ialah the lucky draw winner untuk Paniwa Korea EBS FPSJ pada hari ini. Okey, panggilan kedua untuk Ihsan Abe dan SBS. Lawan anda bertemu di table 19. Di table nomor 12, Grup Mo, Zul dan Hatta dari PJIS serta Mosi dan Haji Zul dari Pak Javed dan Permai Sisi di table nomor 12. Zul dan Hatta dari PJIS menentang Mosi dan Haji Zul, Pak Javed dan Permai Sisi di table nomor 12.
table nombor 24, Ras dan Din dari Raja Long Sisi menentang Adan dan Ain dari MYZC di table nombor 24. Ras dan Din dari Raja Long Sisi menentang Adan dan Ain dari MYZC di table nombor 24. Di table nombor 25, Aiman dan Rozi dari MCC KKAM menentang Anja dan Syukur dari MMCC di table nombor 25. Aiman dan Rozi dari MCC KKAM menentang Anja dan Syukur dari MMCC di table nombor 25. Di table nombor 26, King dan Queen dari JJCC MKCC menentang Abang Mi dan Carol dari Regimen JK di table 26. King dan Queen dari JJCC MKCC menentang Abang Mi dan Carol dari Regimen JK di table nombor 26. Di table 30, Bayam dan SP dari Barul Sisi menentang Kai dan Khalil dari Permai Sisi di table nombor 30. Bayam dan SP dari Barul Sisi menentang Kai dan Khalil dari Permai Sisi di table nombor 30. Di table nombor 8, Naim dan Adik, Amatos dan Sempoy menentang Podi dan Faiz dari Uzair Sisi di table nombor 8. Naim dan Adik, Amatos, Sempoy menentang Podi dan Faiz dari Uzair Sisi di table nombor 8.
Okey, untuk laluan semua yang kalah pada dan layak main single tengkorak. Yang kalah sahaja, yang menang diharap tidak boleh main. Okey, kita teruskan lagi di grup A. Arul dan Deja dari Regimen JK menentang Amin Tailong dan Ate dari Raja LCC di table nombor 7. Arul dan Deja dari Regimen JK menentang Amin Tailong dan Ate dari Raja LCC di table nombor 7. Minta powder tu. Sampai berdiri orang ya.